ru'yatin aw sama'in walau min muballighin. Situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini. Amin. Asyartu tsani, syarat yang kedua pada masalah qudwah, pada masalah nak sah makmum ikut tu imam ni, apa? Ay ya'lama bintiqalati imamih, bahawa mengetahuilah oleh makmum, mengetahui tadi itu, mengetahui bintiqalati imamih, dengan perpindahan imamnya makmum. Bila kita sebut berpindah ni, imam rokok, imam sujud, semua tu makmum tahu, baru boleh jadi makmum. Tahu ni takluk kepada ya'lama, tahu biru'yatin aw sama'in wala min muballighin. Biru'yah, tahu tu dengan melihat, aw sama'in ataupun dengan mendengar. Mendengar ni royah dia walau min muballigh, walaupun daripada muballigh. Muballigh ni orang yang menyampaikan. Muballigh ni kalau dia mau semaya, lepas tu imam, lepas tu belakang tu imam tu, tepi orang qomat tu, kalau macam kat Mekah tu, bila mana dia tu imam Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Tu orang main muballigh. Sami Allahu liman hamidah. Lepas tu dia hak makmum suara kata Rabbana lakal hamd. Yang kat Mekah tu, tu orang panggil muballigh. Muballigh ni kalau zaman dulu tak ada speaker, jadi makmum belakang tak dengar, jadi kena ada kawan ni suara dia, suara dia kuat, jadi orang belakang dengar. Zaman kita sekarang ni mungkin kita dah ada speaker dah, jadi tak ada lah muballigh tu. Pada speaker je orang boleh belakang boleh dengar. Gitu. Jadi syarat yang kedua, makmum ni dia kena tahu pergerakan, perbuatan imam, perpindahan imam tu. Tak kisahlah dia tahu tu sama ada dengan tengok jelas-jelas ke, ataupun dia ni tak nampak tu imam, orang dia duduk belakang jauh, tapi dia dengar. Dengar tu dengan muballigh, tak apa dah. Tak mesti dengar suara tu imam, dengar suara muballigh pun tak apa dah. Gitu. Asyartu tsalits, dan syarat yang ketiga, ay yajtami'a fi masjidin wa in ba'udatil masafah. Ay yajtami'a, bahawa berhimpunlah oleh keduanya. Ijtama'a ni berkumpul ataupun berhimpunlah oleh keduanya, imam wa makmum. Al-imam wal makmum, himpun tadi tu, fi masjidin, pada satu masjid. Lepas tu ni royah dia ni, wa in ba'udatil masafah, walaupun jauh oleh jarak. Satu, wahalatil abniyatu, dan terhalang oleh binaan, ada terhalang oleh binaan. Lepas tu wa ughliqatil babu, dan dikunci akan pintu, bisyarti imkanil mururi. Bani ta'aluk kepada halat tadi tu, bisyarti terhalang bangunan, lepas tu terkunci pintu tadi tu, bisyarti dengan syarat, imkanil mururi, memungkinkan oleh lalu, okey gitu. Jadi syarat nak qudwah ni maksud dia nak ikut makmum, ikut tu imam. Yang ketiga, syarat nak boleh sah ni adalah tu imam dengan makmum tu duduk sama-sama dalam masjid. Tu imam dengan makmum duduk sama-sama dalam masjid, jadi makmum boleh jadi makmum kepada tu imam. Royah dia nak bagi tak kata boleh, wa in ba'udatil masafah, royah dia walaupun jauh oleh jarak. Jadi kalaulah kita kata masjid besar ni macam masjid bandar tu, bandar Tanah Merah ke, ataupun masjid besar lagi macam masjid Shah Alam tu besar ke, ataupun masjid
Tu Yala tu, markah Yala, Masjid Tabligh besar tu. Tu imam tu duduk kat tempat tu imam tu. Saf tu imam. Makmum tu duduk kat pintu belakang. Makmum duduk kat pintu belakang tu. Tapi dalam masjid lah. Tak berapa saf lah, 100 saf lah. Lepas tu dia ikut tu imam jadi makmum. Boleh ke? Jawapan dia boleh sangat. Dari sudut sah, dari sudut boleh. Makruh tak makruh tu suku kira pula. Afdal tak afdal tu suku kira pula. Nak bagi tahu dari sudut boleh. Kalau tu imam duduk kat tempat imam tu, makmum ni duduk dekat belakang pintu ni. Tapi masjid lah. Jawapan dia boleh. Contoh kita main tu imam duduk rokok. Lepas tu kita baru buka pintu. Lepas tu kita ni, kalau kita pergi ni sampai ke saf ni, tu imam dia sami Allahu liman hamidah, tak ada kita. Lepas tu kita pun Allahu akbar. Jadi makmum rokok sekali. Boleh tak gitu? Jawapan dia boleh. Kita dah dipanggil makmum. Lepas tu sami Allahu liman hamidah, kita pun sami Allahu liman hamidah. Lepas tu kita slow lah jalan sampai ke depan. Gitu. Ada hadis Abu Bakrah nak bagi tahu dari sudut boleh tu. Tapi kalau hak afdal dia bagi sampai jemaah, bagi masuk dalam saf lalu dah lah. Hak tak ada tak apa. Tu imam bagi saran, kita naik tambah lagi 1 rakaat. Tapi nak bagi tahu dia boleh. Kita ni dipanggil mengikut tu imam selagi mana ni kita ni duduk dalam masjid yang sama dengan tu imam tu, walaupun jauh sekalipun. Lepas tu dia bagi tahu pula yang kedua pula, wahalatil abniyah wa ughliqatil babu. Bahkan kalau kata ada binaan, wahalatil abniyah ni apa ni, ada terhalang oleh binaan satu, wa ughliqal babu, dan dikunci akan pintu. Ada terhalang binaan, lepas tu pintu tu dikunci pun boleh juga. Pintu tu duduk tutup. Bisyarti imkanil murur. Hak binaan tadi tu bisyarti imkanil murur. Dengan syarat binaan tu dia memang memungkinkan oleh lalu. Okey. Dia kadang-kadang kita kena faham. Masjid ni dia bukan sebiji satu luah macam tu dak. Dia masjid dia ada banyak jenis. Kadang-kadang masjid ni dia masjid, dalam masjid tu dia ada partition, dia ada bahagian-bahagian. Macam kita ni, tu ada pintu. Tu ada pintu. Okey, bangunan masjid yang sama juga dia, sebab biasa dia nak jadi macam tu. Ni bangunan masjid hak awal. Lepas tu bila mana dah lama, dia top up, dia tambah bangunan masjid hak luar, hak baru. Lepas tu bangunan masjid hak belakang. Jadi dia ada partition. Ada. Jadi orang hak semayang dalam masjid, lepas tu dalam masjid tapi bangunan tu bangunan hak suku. Tapi masjid jugalah, bukan bangunan hak lain dah. Kalau lah kata dia semaya dekat bangunan hak suku tu, boleh tak? Boleh supaya tu juga. Walaupun pintu tu tutup sekalipun, boleh. Dia ni masih dipanggil makmum kalau dia semaya dalam binaan yang suku. Tapi binaan tu binaan masjid juga. Tapi dengan syarat binaan tadi tu kena ada tempat lalu lah. Kalau tak ada tempat lalu, bukan dia lah. Maksud dia ada pintu. Macam ni masjid. Lepas tu kita nak perbesar masjid. Jadi hak yang kita tak pecah, hak dinding masjid lama tu kita tak pecah. Tapi dia ada pintu. Jadi hak binaan sebelah dia tu orang panggil masjid lagi tu. Jadi boleh tak? Boleh je kita semayang kat situ. Walaupun kita jauh. Tapi syarat dia kena ada pintu lah. Kalau binaan tu tak ada pintu, bukan dia lah nak panggil binaan masjid. Macam mana kalau dia tak ada pintu? Macam mana kita nak masuk ke ruang utama ni? Itu bisyarti imkanil murur. Disyaratkan memungkinkan akan melalu. Jadi kalau dia mau duduk dalam masjid, dia mau nak semayang dekat mana-mana, jadi makmum kepada tu imam dekat mana-mana pun boleh. Sama ada dia mau duduk belakang tu imam betul-betul, ataupun dia mau duduk jauh dari tu imam, boleh. Ataupun dia mau duduk dalam bangunan masjid yang sah lagi. Macam mana bangunan masjid yang sah lagi? Macam kalau kita tengok Masjid Muhammadi ke, dia ada belah belakang pula, dia ada pelik-pelik sikit ke, bangunan lain-lain sikit gitu. Kalau lah kata, tapi hak tu bangunan masjid juga tu. Kalau lah kata dia mau nak duduk dalam bangunan masjid hak yang
belah akhir tu kita tak nampak Tok Imam, tapi hak tu kita kata masjid, boleh juga, tak ada masalah apa. Syarat dia, walaupun pintu tu tutup sekali pun, syarat dia bisyarti imkanil murur, memungkinkan lalu. Maksudnya kena ada pintu lah, sebab pintu kita boleh lalu. Gitu. Nampak situ. Jadi kalau dalam masjid tak ada masalah gapo demo. Sebab gapo dia ada perbahasan kat sini. Nanti kita akan masuk perbahasan ni. Apa pula gitu. Kita tengok sini dah. Fa in kana fi ghairi masjidin, fa in kana, maka jika adalah ia imam dan makmum, fi ghairi masjidin, pada selain masjid. Ni cerita kalau bukan masjid pula. Lepas tu seorang makmum dia nak ikut imam yang bukan dekat dalam masjid. Jawab dia, ushturita alla yakuna bainahuma wa baina kulli saffaini aktsaru min 300 dhira'in taqriba. Ushturita, nescaya disyaratkan, alla yakuna bainahuma, bahawa tidak adalah di antara keduanya makmum dan imam, wa baina kulli saffaini, dan di antara setiap dua saf, naik fa'il, aktsaru, lebih banyak, min 300 dhira', daripada 300 hasta, taqriba, lebih kurang. Fala yadurru ziyadatu 3 adru'in, dan tidak memudaratkan fa'il ziyadatu 3 adru'in, oleh tambah 3 hasta. Dia cerita dia gini, kalau makmum dengan imam sama-sama dalam masjid, tak kisah jauh mana sekalipun makmum tu ikut tu imam, dia masih dipanggil mengikut tu imam. Tapi dengan syarat, ada syarat kedua tadi lah, dia kena tahulah perbuatan tu imam tadi tu. Tapi kalau makmum dengan imam dekat luar masjid, contoh kita semaya dekat luar, syarat dia, kita dengan tu imam tu ataupun kita dengan saf yang kedua ni tak boleh lebih daripada 300 hasta. Ni satu kapek ni, kita katalah kalau satu kapek ni, satu sejadah ni 3 hasta, tak boleh lebih 300 saf. Tak boleh lebih. Kalau jauh lebih daripada 300 saf ni, 300 hasta ni, abuk 300 saf, salah dah. Kalau satu kapek, satu sejadah ni kalau 3 hasta, dia jadi berapa? 100, lebih kurang. Tak boleh lebih sampai 100 saf. Kalau lebih sampai 100 saf, kita tak dipanggil makmum hak ikut tu imam tu dah. Dia syarat dia kena jangan lebih 300 hasta ataupun 100 sah, kecek mudah-mudah. Dah antara kita dengan tu imam. Hak paling jauh, minimum paling jauh. Maksimum dah, minimum hak paling jauh. Ataupun antara kita dengan saf kedua pun tak boleh macam tu juga. Tak boleh sampai lebih 300 hasta. Kita buat apa jadi gitu, moga kita tak nampak, kita tak rajin semaya dekat luar. Tapi kalau lah kata kita semaya kat luar, ada contoh macam dekat masjid tak ada ke, ataupun kita ni duduk dalam hutan ke, lepas tu nak semaya tu kena pastikan kita dengan tu imam tu tak boleh kurang dari, tak boleh lebih daripada 300 hasta. Kurang tak apa. Lepas tu kita buat apa tak duduk dekat-dekat sekali, buat apa gaduh nak sampai gitu. Ada kita orang panggil taswir, kita suruh lah. Sebagai contoh, kita ni ramai. Contoh, lepas tu tiba-tiba kita nak semaya, ada sungai dekat tengah-tengah. Lepas tu hak makmum hak belakang sungai tu, macam ni kita tanah merah, kita nak ikut tu imam kita duduk kat Maceh tu. Ada kita duduk dekat sini ni, Belimbing ni, tu imam duduk kat Pulau Johor tu. Kan ada sungai tengah. Boleh ke tak kita ikut tu imam yang dekat sana tu? Jawapan dia boleh aja. Syarat dia, sungai tu tak sampai 300 hasta. Nak bagi nampak mudah-mudah, kecek mudah-mudah. Kita tak usah buat apa.
Tok Seh duduk belakang depan-depan. Ni kalau jadi contoh macam ni. Ada. Ataupun kita naik kapal. Ada. Ferry ke. Orang dulu kan dia naik kapal ke. Lepas tu masuk waktu semaya, kita nak ikut hak makmum hak duduk atas kapal so lagi ni. Kita duduk kapal nombor 2 kat belakang. Kita duduk atas kapal kan gitu. Lepas tu boleh tak kita nak ikut hak kapal so lagi tu? Boleh je, tak ada masalah ke apa. Dengan syarat jangan antara kita dengan kapal so lagi tu jangan kurang 300 hasta. Jangan lebih 300 hasta. Antara makmum dengan imam ataupun di antara dua saf tu tak boleh lebih 300 hasta. Gitu. Nampak situ? Lepas tu yang pertama, yang kedua pula, wa alla yakuna bainahuma jidarun au babun mughlaqun au mardudun au syubbakun. Syarat yang kedua pula, wa alla yakuna bainahuma jidar, bahawasanya tidak ada di antara keduanya, imam dan makmum ni jidar, tak ada dinding, au babun mughlaq, ataupun pintu yang tertutup, ya pintu yang terkunci. Mughlaq ni yang terkunci. Au mardudun, ataupun pintu yang tertutup. Au syubbakun, ataupun setakat tingkap sahaja. Jadi dekat pada masalah imam dengan makmum, kalau dekat luar masjid ni, imam dia boleh sampai ke makmum, ataupun makmum kalau dia nak jalan tu dia boleh sampai ke imam. Imam kalau dia nak jalan dia boleh sampai ke makmum. Jadi dekat sini dia ada beza di antara masjid. Kalau dalam masjid, kalau binaan suku pun tak ada masalah ke apa. Kalau pintu tutup pun tak ada masalah ke apa. Yang penting dia boleh jalan lagi mari. Tapi kalau dekat luar ni, dia tak boleh ada binaan suku. Binaan suku pula. Dia tak boleh ada penghalang. Macam ada dinding. Ataupun kalau ada dinding tapi pintu tertutup, tak boleh juga. Ataupun ada dinding, ada tingkap saja, dia tak ada pintu, syubak. Kita boleh tahu perbuatan orang depan, moga kita boleh tengok kat tingkap. Tapi tak boleh juga, sebab tingkap ni dia tak ada imkan murur, dia tak ada boleh lalu. Kecuali kalau dia letak tangga kat tingkap tu, suku kira lah. Itu tempat beza di antara imam dengan makmum dalam masjid dengan imam dengan makmum dekat luar masjid. Imam dengan makmum dekat luar masjid ni, dia kena ke apa? Dia tak boleh ada penghalang antara imam dengan makmum. Ada. Kalau hak dalam masjid tu ia luas sikit, dia tak apa sikit. Tapi kalau kat luar ni dia keras sikit, dia tak boleh ada penghalang. Tak kisahlah ada jidar, ada dinding ke, ataupun ada pintu tapi pintu tu kunci, pintu tu tak buka, ataupun ada tingkap. Kalau semaya kat luar ni dia kena ada macam tu. Sebab tu kalau orang nak semaya dekat luar masjid, kalau macam kita semaya Jumaat tu, okey. Kalau semaya Jumaat tu imam duduk dalam masjid, makmum duduk kat luar masjid. Pintu tu jangan duduk tutup lah dah. Pintu tu buka. Sebab apa? Supaya ada lalu antara makmum dengan boleh lalu antara makmum dengan imam. Tapi tu dah, kalau buka saya aircon tu biar pula dah. Tapi macam tu lah. Jangan duduk tutup pintu tu. Sebab apa? Sebab pintu tu tak tutup untuk orang yang dekat luar kat masjid tadi tu. Supaya apa? Dia boleh direct sampai kepada imam. Gitu. Nampak situ? Sambung lagi. Wala yadurru takhallulu syari'i wan nahril kabiri wal bahri baina safinataini. Wala yadurru, dan tidak memudaratkan takhallulu syari' oleh menyelangi, kita nak panggil je lah, ada takhallul, menyelangi oleh jalan. Takhallulu syari' menyelangi jalan, wan nahril kabiri, dan sungai yang besar, wal bahri, dan laut, takluk kepada laut. Laut tadi tu baina safinataini, di hal keadaan di antara dua kapal. Laut di antara dua kapal. Jadi kita semaya tu, imam kita duduk sebelah sungai sana.
Ataupun kalau bukan tu imam kita pun hak akhir saf kita tu duduk seberang sungai ataupun duduk depan jalan. Boleh tak? Wala yadurru, tak mudarat. Maksud dia boleh. Ramai sangat. Lepas tu kan kita semaya-semaya. Contohlah lah, kalau lah kata ada satu tempat ni, masjid ni, masjid ramai sangat orang. Kan depan masjid kan ada jalan kan. Lepas tu dekat yang ni masjid. Lepas tu tempat parking motor, tempat parking apa kan kat luar dia. Lepas tu lepas tempat parking tu dia jalan besar. Biasa dia macam itulah. Lepas jalan tu rumah-rumah apa ikut dia lah, ke kedai ke apa ke. Lepas tu nak kata masjid tu penuh, cuti kau pakat kelik kapur Melaka. Lepas tu yang dekat tempat parking masjid, dekat luar masjid ni pun penuh. Lepas tu ada jalan raya. Orang tak semaya tengah jalan raya kena langgar sekejap lagi. Belakang jalan tu pula, kalau kita nak semaya, hukum dia boleh. Boleh je, tak ada masalah ke apa. Wala yadurru takhallulu syari', tak mudarat oleh menyelang jalan. Kita semaya boleh tak ada masalah ke apa. Tapi syarat dia refer kepada syarat yang tadi tu. Antara kita dengan imam, antara kita dengan saf hak paling akhir, bukan imam lah pada masalah ni, saf hak paling suku, jangan kurang daripada, jangan lebih daripada 300 hasta. Biasa jalan dia tak sampai 300 hasta. Boleh sangat kalau kita nak semaya Jumaat belakang jalan tu, sebagai contoh lah. Sebab apa? Sebab depan dah penuh dah. Dari sudut hukum boleh. Tapi syarat dia, kita kena tengoklah syarat yang kedua tadi. Kita kena tahu pergerakan imam. Tahu tu sama ada ru'yah ataupun simak. Jadi kalau pada masalah ni, zaman kita sekarang kita ada speaker, jadi kita boleh dengar suara imam. Kalau lah kata hari tu speaker rosak, kita boleh ru'yah, kita boleh nampak hak saf akhir tu semaya macam mana. Jadi boleh ikut juga, tak ada masalah ke apa. Ini pada masalah kita duduk kat belakang. Kalau pada masalah kita duduk kat atas bawah macam mana pula? Payah dah. Wa idza waqafa ahaduhuma fi suflin wal akhar fi ulwin. Dan apabila berdiri oleh salah seorang daripada keduanya, imam wal makmum, fi suflin di bawah, wal akhar, dan yang seorang lagi fi ulwin, di atas. Maksudnya kalau kita jadi imam duduk kat atas, kita duduk dekat bawah. Kalau zaman kita sekarang 2 tingkat. Kalau kita kata zaman kita. Kalau zaman dulu demo semaya dekat atas bukit. Bukit sangat tu, macam tanah tompok gitu ke. Lepas tu demo semaya dekat atas tu. Lepas tu kita semaya dekat bawah. Gitu. Apa syarat dia? Ushturita muhadatu ahdihima al-akhar. Nescaya disyaratkan muhadatu ahdihima al-akhar. Muhadah ni setentang. Ahdihima salah seorang daripada keduanya, al-akhar akan yang lain, fi ghairil masjidi wal akami. Ni hal keadaan pada selain masjid wal akami, dan juga selain daripada akam. Akam ni bukit kecil, anak bukit tu kat Kedah tu, istana Alosna, istana anak bukit. Akam ni anak bukit kecil, akam. Jadi dekat sini dia bagi tahu, kalau lah kata ni cerita dekat luar. Kalau dekat luar sore semayang atas tu dia kata fi ghairil masjid, hal keadaan pada selain masjid wal akam, dan pada selain anak bukit. Maksudnya kalau sore ni dia semaya bukan dekat masjid, maksudnya dekat luar. Sore duduk ke atas, sore duduk dekat bawah. Jadi syarat dia apa? Dalam ni dah dia beritahu usturita muhadatu ahdihima al-akhar. Disyaratkan setentang salah seorang daripada yang salah seorang akan yang lain. Tentang ni dia bagi tahu, kalau dalam Busra Karim ni
bi ay yakuna al-asfal bihaitsu law masya jihatal a'la ma'a fardi i'tidal iqamati asaba ra'suhu qadamaihi mathala. Walaysa al-murad kaun al-a'la law saqata 'ala al-asfal. Maksud dia apa? Kalaulah kita ni nak semaya dekat luar, syarat dia hak tu imam atas tu, kalaulah kata kaki dia tu kena kepala kita lagi. Gitu. Dia tinggi, jangan tinggi sangat. Maksudnya kaki dia tu kena kepala kita tu. Muhazah. Muhazah ni bukan ni tu imam kat sini, kita kat sini macam ni, bukan gitu. Muhazah tu macam tu imam, ni kaki tu imam, ni kepala kita kat sini. Maksudnya bukan tu imam tinggi sangat. Gitu. Masih lagi apa, kepala di kaki dia tu kena dekat kepala kita. Cuma je dalam Bushrul Karim ni dia beritahu wal mu'tamad annahu la yushtarabu. Bermula pendapat muktamad tak disyarat apa yang disebutkan tadi tu. Bukan kata mesti kena tu imam tu kaki dia kena dekat kepala kita. Ada benda ni dia tak berlaku, dia payah nak berlaku. Maksud dia gini, kalau dia mau semaya dekat luar, kat luar masjid, sore duduk kat atas, sore duduk kat bawah, macam mana cara nak semaya dia? Macam mana yang seseorang tu masih dipanggil imam dan ikut makmum yang mengikut imam? Dia bagi tahu kalaulah imam duduk kat bawah, makmum duduk kat atas, ataupun sebalik dia, kaki kepada seseorang itu masih setentang dengan kepala seseorang. Ada. Kalaulah kata orang bawah ni dia macam ni, orang atas tu dia kena macam ni, dia masih setentang. Gitu. Nampak situ. Dia bukan atas lagi, kalau atas lagi dia tak setentang. Maksud dia gitu. Maksud dia usturita muhadzatu ahdihima. Bukan usturita muhadzatu ahdihima ni setentang hak macam ni. Orang atas dengan orang bawah gini, bukan macam tu, tapi setentang hak macam ni. Kepala atas, kepala bawah dengan kaki atas tu sama. Cuma dia dalam Bushrul Karim dia beritahu wal mu'tamad, pendapat mu'tamad la yushtaratu, tak disyarat pun hak benda tadi tu. Hak disyarat tu illal qurbu wa adamu hailulah. Hak yang disebutkan mesti kena setentang tu ke, tak disyaratkan pendapat mu'tamad. Ini cerita dekat luar masjid untuk orang yang semayang atas dan juga bawah. Dia kena apa? Kena kaki hak orang depan tu dengan kepala dia tu sama tinggi. Tapi hak mu'tamad tak disyarat apa benda ni. Itu kalau ada pun mu'tamad dia kata sama cerita macam tadi itulah. Jangan jauh sangat, maksud dia tak boleh lebih 1 hasta dan tak ada hailulah, tak ada penghalang. Titik. Ni kalau imam dalam masjid, kalau makmum dekat luar masjid pula ni cerita ni. Walau kanal imamu fil masjidi, kalulah ada imam tu dalam masjid, tu imam duduk dalam masjid, wal ma'mumu kharijahu, sedangkan bermula makmum tadi tu kharijahu, di luarnya masjid. Imam duduk dalam masjid, makmum duduk luar masjid. Macam kita duduk berlaku tempat kita ni lah, semai Jumaat apa semua tu kan, orang semai raya orang ramai sangat ni. Boleh makmum hak duduk luar masjid tu boleh jauh sakat mana? Fasalasatu mi'atin mahsubatun min akhiril masjidi. Gitu. Fasalasatu mi'atin, 300 hasta. 300 hasta tadi tu mahsubatun, dikira min ni min lil ibtida. Min ni dia terjemah mulai, dikira mulai daripada akhir masjid. Jadi kalaulah kita ni nak semaya jauh daripada semaya luar masjid, kita makmum dengan hak akhir masjid. Akhir masjid ni belakang ni dia orang panggil dia. Hak pintu masjid tu jangan kurang daripada 300 hasta. Jangan lebih daripada 300 hasta. Hak paling sikit 300 hasta untuk orang yang semayang dekat
dekat makmum yang di luar masjid tadi tu. Naam, ya. Betul. Dia bagi tahu satu contoh. In salla fi ulwi darihi bi salatil imami fil masjidi qala Syafi'i lam tasihha. Ya. Kalau dekat Mekah tu kan Masjidil Haram, orang penuh. Lepas tu kita semaya dalam hotel. Tapi dekat depan hotel tu dia bubuh cermin. Jadi kita nampak. Boleh ke tidak? Kalau faham daripada sini, bolehlah. Tapi syarat dia jangan lebih pada 300 hasta. Cuma dekat sini dia kata na'am, ya. In salla fi ulwi darihi. Jika semayanglah oleh seseorang fi ulwi darihi, pada atas rumah dia. Maksud dia rumah dia kat luar masjid, dia semayang atas atap rumah dia tu. Semayang tadi tu bi salatil imami fil masjidi, dengan semayang imam dalam masjid. Jadi dia jadi makmum. Dia jadi makmum dekat rumah dia, dekat luar. Dia duduk atas atap, dia ikut tu imam hak dalam masjid. Qala Syafi'i lam tasiha. Berkatalah oleh Imam Syafi'i, lam tasiha, tak sahlah oleh solat. Imam Syafi'i kata semaya tak sah. Orang yang rumah dia dekat luar masjid dan dia semaya jemaah, dia tak ikut, dia ikut tu imam, tapi dia tak masuk dalam masjid. Dia duduk kat atas rumah, atas atap rumah dia tu, atap hak jenis rata gitu. Imam Syafi'i kata tak sah. Tapi dalam Busyra Karim ni dia beritahu wal mu'tamad nasahul akhar bisihah. Bermula pendapat mu'tamad menaskan hak perkataan Imam Syafi'i, hak daripada orang lain pula bisihah, dengan sah. Sah je. Orang ni rumah dia dekat luar masjid, dia ikut tu imam. Tapi dia duduk kat atas rumah dia, jadi dia nampaklah pergerakan tu imam tu. Sah. Tapi syarat dia jangan lebih daripada akhir masjid tu 300 hasta. Titik. Wa yukrahu irtifa'u ahadihima 'alal akhar bighairi hajah. Wa yukrahu, dan dimakruhkan irtifa'u ahadihima, terangkat ataupun tertinggi ahadihima, salah seorang daripada keduanya, al-imam wal ma'mum, 'alal akhar, di atas yang lain, bi ghairi hajah, dengan tanpa hajat. Jadi kalau tak ada hajat, makruh tu imam lagi tinggi daripada makmum, ataupun makmum lagi tinggi daripada tu imam. Kalau tak ada hajat, hukum dia adalah makruh. Tapi kalau ada hajat, tak ada arah, okey, jadi hukum dia adalah harus. Boleh je gitu. Ada. Jadi sambung pada asyartur rabi', wallahu a'lam. Sini.